Pemangku Sultan Johor DYM Tunku Ismail Sultan Ibrahim sekali lagi menunjukkan komitmen luar biasa terhadap bola sepak negara. Baginda tampil menanggung sepenuhnya semua kos berkaitan kes membabitkan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dan 7 pemain warisan yang kini bakal dibawa ke Mahkamah Tara Sukan CAS di Switzerland. Tindakan ini diambil selepas rayuan FAM kepada FIFA ditolak baru-baru ini, sekaligus memaksa Malaysia membawa kes tersebut ke peringkat tertinggi sukan dunia itu. Satu langkah besar dalam usaha menuntut keadilan buat 7 pemain terbaik. FIFA sebelum ini mengenakan hukuman pengantungan selama 12 bulan terhadap 7 pemain warisan Malaysia, selain mengenakan denda sekitar RM1.8 juta kepada FAM atas kesalahan melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA berkaitan pemalsuan dokumen. Antara pemain yang terlibat ialah Gabriel, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imano Matucha, Joe Fegorigo, John Irazabal dan Hector Hebel. Namun, di sebalik tekanan besar yang sedang ditanggung FAM dan pemain, Tunku Ismail tampil menghulurkan tangan. Baginda memaklumkan agar perjalanan dan perbelanjaan yang berkaitan dengan kes ini satu langkah yang bukan sahaja meringankan beban kewangan, tapi juga menyuntik semula semangat perjuangan dalam pasukan perorangan Malaysia. Tindakan ini jelas membuktikan keprihatinan baginda terhadap nasib pemain-pemain tersebut yang kini menghadapi tempoh pengantungan panjang daripada semua aktiviti bola sepak. Lebih daripada sekadar bantuan kewangan, langkah ini adalah simbol bahawa Malaysia tidak akan berdiam diri apabila keadilan dipersoalkan. Dalam kenyataannya, Tunku Ismail menegaskan bahawa baginda tidak gentar sekiranya tindakan ataupun kenyataan terhadap FIFA mengundang sebarang implikasi dalam badan bola sepak dunia itu. Bagi baginda, isu ini bukan sekadar soal individu, tetapi soal maruah dan prinsip keadilan. Sebelum ni, TMJ turut menegur tindakan FIFA yang dianggap sebagai salah tafsir undang-undang apabila menjatuhkan hukuman tanpa bukti kukuh bahawa pemain terbabit melakukan sebarang pemalsuan dokumen. Menurut baginda, artikel 22 sendiri menyebut bahawa tindakan disiplin hanya boleh diambil terhadap pihak yang memasukkan atau menggunakan dokumen palsu, dan dalam kes ni, pemain-pemain tersebut tidak terbabit secara langsung. Kini dengan sokongan penuh daripada pemangku Sultan Johor, FAM bersiap sedia membawa kes ini ke CAS, badan tertinggi timbang tara sukan antarabangsa yang berpangkalan di Switzerland. Langkah ini menjadi peluang terakhir buat Malaysia untuk membela nama baik FAM, pemain dan juga bola sepak di peringkat dunia. Jika berjaya, ia bukan sekadar kemenangan undang-undang, tetapi juga kemenangan maruah, membuktikan bahawa Malaysia mampu berdiri sama tinggi dengan mana-mana pasukan lain di bawah payung FIFA. Dalam dunia bola sepak, bukan mudah untuk menentang keputusan FIFA. Namun, apa yang dilakukan oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim menunjukkan bahawa keberanian dan kejujuran masih ada dalam kepimpinan bola sepak negara. Langkah ini bukan sahaja membela 7 pemain, tetapi juga memberi isyarat jelas bahawa bola sepak Malaysia tidak akan tunduk kepada ketidakadilan dan perjuangan ini belum berakhir.